Paling besar ikan apa? Dia tak nak makan. Dia sembat je boleh tu. Ikan. Sauk ya. Sauk ya. Sauk. Kasau. Lama gigil tu. Wah, kasau ah. Jap. Maju bubu. Pam terus. Ah. Hilang semua. Lama dia. Mantap lah Uki. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Orang channel. Okay, hari ni aku dekat Pantai Sungai Roro lagi. Berapa jam ada game. Game spooky. Jalan daripada Jom Bagus. Orang tengok fly sendiri. Okay, aku pun saya tak gunakan satu joran je. Malah lah aruk-aruk sangat. Kita main satu joran. Jadi aku budak-budak ni semua pakai satu joran. Ni pun saya buat mancing ni. Ha. Mana mancing tu? Atuk belum sampai. Dia pergi lah. Dia sibuk tanya joran dia. Dia umpan tak power semua. Udang kopi dengan rumpun je. Sekarang masih baru pukul 8.30 pun panas dah naik. Korang stay tune dulu. Bawa cendol? Cendol Amir. Oh, baru bawa cendol lah. Aku tengah cari bekas ni. Nak buat letak rumpun. Umpan mana ni? Umpan mana? Udang wajah apa orang. Ini dia. Jadi dah buat ada. Buat syarat. Udang hidup ada. Rumpun ada. Awak mancing ke? Macam ni lah bila ada anak lelaki. Ni paling sibuk. Ni pun dia tunggu set dia kejap lagi. Pi tunggu pancing Pi. Pi boleh mancing ke? Ya ke? Habis tak daftar boleh mancing ke? Boleh lah. Boleh kalau kena tangkap nanti? Tengok sini. Tak kena tangkap ke? Nanti ada orang lawan, orang tangkap tau. Mancing, kata tak bayar. Macam mana? Boleh lah. Boleh Dia pancing buntal je kat tepi. Mana boleh baling nanti sangkut tali orang. Apa buat situ lah? Balik mana situ? Duduk bawah lah. Duduk bawah boleh. Apa tu? Apa kita pergi? Skipping. Okay. Dia kata skipping. Okay. Stay tune. Ciao. Ren, masa tinggal 2 minit lagi. Mungkin lebih kurang 2 minit lagi. Jam cepat. Mana boleh baling jauh-jauh. Kena tali orang nanti lagi marah. Nanti ni anak siapa ni? Mancing main-main.
Orang main Kalau kait. macam betul-betul. Macam betul-betul hari biasa tak apa. Pertandingan tak boleh. Tak. Nanti abang ni marah. Kenapa? Abang jaga timbang. Dia marah. Apa? Kenapa? Nanti tak bawa cap lah. Ada tu. Hmm. Alah. Besar tu sama. Jadi berat. Ya. Tengok air macam best je Mat. Macam tak sabar nak baling. Air tu naik air. Ha? Naik air. Ha, naik lagi sikit. Sikit lah. Mana yang macam tu sabu kau ingat? Ha? Tu sabu ni. Mana? Tu. Tu lalu empat tu kat bawah batu kat atas. Apa yang makan lah jangan Mat. Itulah. Tahu ceritanya. Ada cerita ni. Itu ni kalah sun. Aku yang ngajak kau yang dapat main. Angah. Tak boleh macam mana ni? Teruk aku. Aku yang ngajak kau yang dapat. Kau yang dapat Prabu malah. Tumpang lalu. Sipu tumpang lalu. Shoot, shoot, shoot. Ambil barang, ambil barang. Shoot.
Betul lah, dia memang pandai mancing ah. Betul lah. Pandai mancing lah dia. Jom. Oh, kasar tu. Terbang lalu, Ji. Tak. Jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Nek, Kok nyocok aja? Dah belum? Dah belum? Lesen lo. Timbang tak? Timbang lalu sipu. Lalu Semat. Belum Terakhir. Hah? Gelap enggak? Ya. Tu dah timbul ni, Dul. Ya. Kembung. Ya. Apa nak mancing kecil. Balik ya. Ya. Buntal lah. Buntal. Apa kamu buntal? Semua buntal. Apa ni? Semua buntal. Ini air buntal. Tengah pun buntal. Air buntal lah ya. Air buntal. Sini. Diantar. Mana dia punya ni? Kat. Kat ayah mana? Kenapa perut ada air? Ya? Oh, sebab tadi air tarik kan? Darah, Ifi. Banyak. Ikan banyak. Paling besar ikan apa? Ha? Paling besar ikan apa? Hilang 100 gram. Ujung lah. 100 gram. Ujung bagian bawah. Dah pukul 10.30. Aku masih buntal seko tadi. Harap apa ni? Strike hebat-hebat. Jadi dua. Hilang ngambang kan? Alah. Dia tak nak makan. Dia sembat je boleh tu. Hebat dia. Tembak badan dia. Minta ayam tu. Jam menunjukkan pukul 10 lebih. Aku masih strike seko buntal tadi dengan ada grama kecil-kecil. Semua rilis kecil sangat. Masih menunggu strike.
Load tekan baru-baru. Macam ni dia ngarakkan belukang 3 kilo tadi kata. Belukang 3 kilo. Aku 3 kilo 200. Okey. Korang cerita ni. Ikan. Malu. Sahur ya. Sahur ya. Sahur. Sembilan lah. Belukang. Sembilan. Alhamdulillah. Hah? Jangan jual, jangan timbang nam, jual balik. Kilo lebih ni dah pom. Okay, strike geng. 9. Tak sampai sekilo aja. 900 ada. Sekilo ada. Gil, sakit pinggang. Muram betul dah. Okay, geng. Sekarang aku bagi timbang sekejap. Bawa telur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telur itik bang. Wah. Sekilo 35 geng. Masih tak boleh potong juara. Mana? Ada. Berapa? 1, 2. 2 lebih. Kilo 2 lah. Ni ikat. Jom. Okay. Ada lagi. 1, 2. Okay, itu lah. Baru pukul 11. Harapan nombor 1, nombor 2 ayah. Okay. Paling kecil 70. Boleh kan tu? Ha. Okay, ada strike lagi gelama. Gelama kasar juga tu. Kesian lah tukang timbang kentung. Dia ada gelama je kan, gelama comel. Mana tali abang? Pancing abang ngacau lah. Jap. Ayah bagi. Ayah tak bagi tahu. Ayah tak nampak lah. Cepat. Apa dapat ikan? Tapi nggak tahu apa dapat ikan. Mana pergi kumpau? Nah. Apa cakap apa, Dip? Cakap apa? Balik. Abang jangan balik jauh-jauh, skipping je. Tapi balik ikan ni ya. Cepat boleh ya. Abang jangan balik jauh-jauh, sangkut pancing orang ni rumah ke? Ha, gitu je. Balik nanti kita ikan ya. Hampir lebih sikit 3-4 ekor. Wah, dah naik malung.
Memang baling jauh-jauh tau bang. Ha? Kopi. Jangan jauh-jauh tau. Jam menunjukkan 12.05 minit. Masih belum ada lagi. Cuma gelaba kecil-kecil. Saya 2 jari banyak. Ini pun dah start mancing juga ni. Tapi dia tak berdaftar lah. Asal star pun ramai keliling. Jadi tak ada istilah aku nak main tipu dapat ikan aku pergi timbang. Tak ada. Aku sendiri buat video. Jadi tak aku main tipu. Abang dah ada dapat ke belum? Belum. Mancing bobo bang. Mancing bobo. Mana? Boleh kot. Okay. Korang stay tune lah. Ada hasil lagi aku update. Okay, ciao. Bang, diam situ. Diam mau. Dah setengah jam. Dah setengah jam. Dah pukul 12.30. Budak kecil ni pun dah lapar. Dia bedal sosis 5 batang. Sedap ni. I nak satu pula. Macam tak boleh je. Macam tak cukup makan seorang. Tak apa pergi makan lah. Dia makan kuat. Tak apa, biar dia makan. Okay, aku yang tadi kendu pula. Okay, korang stay tune lagi. Okay, ciao. Pam terus. Ah. Okay. Cepat lah. Cepat. Dedek balong mantap geng. Wah. Balong dah naik. Balong. Balong. Ha? Pandai mancing ni. Dia tak telan. Ujung. Lima. Senyum sikit bang. Tu boleh senyum. Sejuk lah, dah tak sejuk, dah tak panas. Dia menunjukkan pukul 1 tepat. Jam aku lah. Tapi macam tadi, jam aku cepat 5 minit. Bermakna lebih kurang lebih. Ada lagi 5 minit. Tapi buat keputusan aku kemas. Dah semput. Habis dah masa. Siren dah bunyi. Aku pun nak kemas dulu. Lepas aku nak pergi tengok ikan dulu sekejap. Okay, lepas mancing sekejap. Kita tengok ikan dulu. List ikan. Saudara ikan yang serta lain dah naikkan. Macam ikan dia. Banyak 9. 9 semua. Lama dia. Ikan rank top 10 nya. Kan lah. Okey, seterusnya tempat yang kedua. Okey, berat ikan 1.070 masa 10.46, ikan 9, nombor joran 8056. 8056. Wih. Okey, untuk sesi bergambar. Mantap lebih. Okey. Alright. Okey, tanda
tahniah pada pemenang-pemenang kita. Dia sibuk dia yang ambil tadi. Dan tahniah juga pada semua yang berjaya mendapatkan sampul pada untuk pertandingan pada hari ini di Pantai Pejabah Bugis anjuran joran bagus untuk mencari juara RM10,000. Mantap babi. Okey. Dah jom. Terima kasih. Okey saya. Ni lagi jom. Ada jom. Bang. Aku dah ambil sampul alhamdulillah. Aku nak try minta ikan aku. Dapat tak? Okey. Dari sini je video aku. Pun lah. Cakap banyak. Dah lepak muka dah bijau dah pukul 2.30. Okay, bantu subscribe channel ni. Mana ada tonton lama tu. Terima kasih. Dah call pula. Dah tu je. Bye. Bye bye. Okay, Assalamualaikum.